Okey, Assalamualaikum. Saya Ahmad Isa dari Jiwa Kembara. Untuk video kali ini, saya nak kongsikan cara umrah DIY 2025 daripada Malaysia sehingga ke Mekah. Dan saya kongsikan juga macam mana saya beli visa turis Arab Saudi dan juga macam mana beli tiket flight dan penginapan. Berniat di atas kapal terbang dan berniat juga di Masjid Aisyah di Tanim sehinggalah saya bertahalul bercukur sampai kepala botak. Apa yang saya nak kongsikan, ada beberapa perkara lah yang you all kena ambil tahu berkenaan dengan umrah ni. Yang pertama, you all kena ada ilmu. Sebab umrah dia bukan macam pelancongan biasa. Sebab dia ada rukun dan dia ada pantang larang. Kita nak pergi umrah untuk menghapuskan dosa. Takut-takut kita tak belajar, tak ada ilmu berkenaan dengan umrah, balik dengan dosa. So, berhati-hati. So, yang kedua adalah documentation. Paling penting, kena ada pasport, kena ada visa, kena ada vaksin. Dan yang kedua adalah pakaian. Bila kita dah belajar ilmu tentang umrah, kita tahulah pakaian apa yang perlu kita bawa. Kain ihram, selipar, beg dan seterusnya adalah kenderaan. Kos yang paling tinggi untuk umrah adalah flight. Saya target one way adalah 1,500. Pergi balik lebih kurang dalam 3,000 lah kan. Dan seterusnya adalah penginapan. Penginapan dekat hotel saya target dalam RM100.50 untuk satu hari. Dan seterusnya yang terakhir adalah makanan. So macam mana kita nak budget? Satu hari lebih kurang RM100 lah. Sebab one meal lebih kurang dalam RM25 macam tu. So kali 4 sehari dalam RM100. Kenapa kita kena ada ilmu? Sebab kita nak pergi umrah dalam keadaan kita bersedia. Nak bawa balik pahala, bukan bawa balik dosa. Okay, so ada beberapa cara untuk you all belajar macam mana pantang larang umrah, rukun umrah tu. You all boleh secara online, secara offline ataupun baca buku. Tapi saya cadangkan anda pergi kursus umrah secara offline. You all cari dekat Google travel agency mana yang buat kursus umrah. Pergi dekat masjid, belajar dengan diorang, tanya soalan mana yang patut. So kalau you all tak ada kesempatan untuk nak belajar dekat masjid, you all boleh cari secara online. Saya bagi contoh, you all nak cari dekat YouTube. Okay, you all boleh type kursus umrah 2025. So you all akan jumpa ni AAM 2025 kursus umrah. Yang ni 3 tahun lepas. Dia boleh pakai lah, tapi dia tak update. Dekat Arab Saudi ni dia akan sentiasa update dia punya undang-undang dia lah. So kalau boleh kita ambil yang paling latest. Kat sini yang paling latest ni adalah daripada Abu Anas Madani ni. Kalau you all tak pernah pergi, you all kena ada mutawif. Saya cadangkan pergi ke Mekah nanti cari mutawif. Tak kisahlah orang Indonesia ke, orang Malaysia ke. Kalau apa-apa berlaku boleh terus tanya soalan. Tapi kalau kita pergi sendiri secara DIY, macam-macam masalah akan berlaku.